Mira kata tidak kukoknya. Kok pala hang pandai. Kata-kata kayak kukoknya saja. Lepas tu Mira pun terlah beli. Mira rasa ni set kot Masa set kot. Lepas tu orang tu cakap, orang tu kata kalau spend atas daripada 5,000 baht dapat diskaun berapa entah. So kita orang pun cakap, oh ya ke? Okey, ambil tak guna pun. Kita macam tolong ekonomi dekat negara tu. Lepas tu Mira kata kat dia, hey, comel mu ni. Mira cakap gitu kat orang kedai tu. Mu makan ke apa comel? Mira cakap itu. Lepas tu dia pun puji lah Mira. Awak pun cantik juga. Cakap macam gitu. Kalau korang pernah, Mira tak tahulah, Mira sebab Mira selalu tengok tak live abang kosmetik tu. So dia cakap yang ni tengok stop sekarang. Aku ambil. Kau ni dia cerita lawak pasal benda ni. Mira tak rasa Mira perlukan benda ni, tapi orang tu pandai menjual. Baguslah abang kosmetik tu. Kalau siapa yang nak record ni, tolong mention abang kosmetik tu. Cakap kat dia bagus dia ambil pekerja-pekerja dia. Sebab pekerja-pekerja dia memang pandai menjual. Dia kata, okey lah, Mira kan dah ambil lotion banyak dok kan. Lepas tu Mira kata, apa Mira royak, dia nampak lah macam Mira ambil tu banyak-banyak untuk body kan. Lepas tu dia kata, ni ada satu krim ni comel untuk lutut. Aku fikir, oh ada krim untuk lutut dia. Aku pun mana-mana. Dia pun tunjuk, ni bagus ni untuk lutut ni. Kalau gapa-gapa pakai lutut ke tumit ke, memang cantik. Nanti kulit akan nampak sekata. Aku, krim untuk lutut tak pernah dengar ya. Dekat Malaysia tak ada ya krim untuk lutut. Aku ambil krim untuk lutut. Krim untuk lutut. Aku boleh terperaya. Aku tak tahu lah betul ke tidak. Ni kalau bubuh kat buku lali langsung jadi sengit berkali. 250 baht. Aku tak tahu dah. Putih lah lutut lepas ni. Lepas ni kan nak pergi pakai skirt pendek-pendek. Lepas puasa ni boleh dah. Kita lutut putih dah. Maybe lah kalau pakai skirt pendek tu dari jauh tu nampak sinar tu kot lutut dulu. Lu sinar cantik.